Assalamualaikum, hai. Hari ini 5 Julai, Pak Saleh dengan trip kawan-kawan dengan geng Ustaz Mukhtar Samsudin untuk misi ke Lata Medang pada pagi ini, dan insya-Allah akan berkelah dengan menu pekasam telur sotong nanti. Jam 8 minit pagi mulakan perjalanan. Siapa sweeper? Air depan. Air laju. Ini mencabar sikit track ni. Tidak ada bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tak ya tu. Kita masuk dan dia licin. Nikah. Okey, alhamdulillah. Oh, steady dia. Selepas titi gantung yang dah sengit tu, kita akan sampai ke simpang Y, dan kita punya trekking kita ke arah kiri sana, insya-Allah. Lagi simpang di sini. Kalau simpang kanan ni Bukit Kutu, Lata Medang ke arah kiri. Banyak membantulah tongkat ni. Banyak membantu ni tongkat. Kuden steady lah. Dia macam keluar seminggu ni. Melalui tepi sungai. Ada banyak cangkat sini. Wah, cantik ni. Ni Lata Kat sini Jebus. ni tak perlu permit lagi. Ini geram Lata Jebus. Cantik. Oh, dalam tu tak boleh mandi. Ya. Sempadan hutan simpan kekal. Sepadan dia. Tak ada. Tu tak ajak pun. Alah. Kita kan pergi ni ada mancing kita kan. Di sini nak pergi ke Gunung Raja. Bukit Ulu Bakau dengan Bukit Ulu Telang. Betul lah. Dah ada tiga di tempat sini. Sini Medang. Okey. Kiri kanan tongkat pakai. Bagus. Ustaz Membantu punya lah, membantu. speed ni memang boleh naik gunung ni. Amin. 8.54. Daripada simpang Y bergerak. Ustaz dia penuh semangat hari ni sambil ice skating ni. Oh my god. Raudah. Alhamdulillah. Mencabar. Mencabar. Steady Adin. Kau tumbang ni. Itu okey lah. Ya. Ini kalau bawa beg berat, Oh, berat dia susah. turun bawah seksa. Naik atas lagi senang. Allahumma. Kena atas. Banyak atas. Dah macam panjat pokok ni. Ya. Baik. Bismillah. Din. Lompat Din. Oh, dia steady dia. Dia memang Macam keluar 3 hari. dia memang gunung tahan pun selamba je ni. Ini kena merangkak, bukan meniarap ni. Allahu Akbar. Ambil kasi habis. Aku tak merangkak sampai. Ini kan merah. Masya-Allah. Mencabar. Allah Akbar. Steady Ros. Ni kita ni dah ada dengan sungai ya. Lagi separuh Dari simpang tu. tadi. Kawan dia. Ini baru separuh. Separuh. Lagi separuh lagi. Lagi separuh lagi. Allahumma.
Pacak, pacak. Very pacak. Jam 10.14 minit pagi sampai ke Lubuk Mecu. Kita nak bergambar sekejap dekat latar Mecu ni. Sini Lubuk Mecu. Atas medan, atas sikit lagi lah. Atas sikit lagi. Jam 10.20 minit pagi sampai ke Lantai Medang. So tak boleh set up barang-barang masak sekejap. Lepas tu baru nak mandi dahulu. Dah mandi nanti baru kita masak-masak. Kita layan dulu air terjun Lantai Medang. Masya Allah. Dan suasana Lantai Medang. Salah satu pusat pelancongan di negeri Selangor. Kita balik. Laga toki. Oh, ni tak laga aku juga ni. Kiri, okey. Hentikan guru. Hentikan guru. Aku tak mau berdosa. Aku tak mau berdosa, guru. Ini kita tengah masak apa ni, bos? Masak apa ni? Masak lemak cili padi. Oh, masya-Allah. Ni dah. Oh, dah. Aku nak hadiahkan kepada siapa ni? Ira, yes. Berkasam telur sotong putih. Masak lemak cili padi dah siap. Nasi dah siap. Dan next adalah perkasam telur sotong. Ini perkasam telur sotong merah campur putih. So cara nak goreng, kita panaskan minyak dengan api yang sederhana macam tu. Kemudian kita keluarkan perkasam daripada plastik bungkusan ni. Pisahkan telurnya. Orang yang belum pernah tengok telur sotong merah kan, ada warna merah. Warna merah magenta macam tu kan. Dan rasa telur yang merah ni lagi sedap. Lagi padu rasa sotong dia. Dan telur putih dia kenyal. Rasa sotong yang lebih lembut. Okey, kita nak goreng. Dah panas lagi. Terima kasih. Perkasam telur sotong putih. Nak lengkap rasa perkasam memang wajib ada irisan bawang dan juga cili. Kita toskan dia punya minyak. Okey, satu jangan siap. Apa nak perkasam? Perkasam nak bagi lengkap rasa dia perahkan 5 detik. Amin. Masak sotong untuk geng-geng jadi kawan-kawan. Haji. Rasa, mari. Dekat dalam satu tu dia orang tu. Syukur. Sambal lacak. Bersyukur. Apa? Datang Medan kita. Menu Pak Saleh. Terbaik ah. Sedap. Hari ni makan apa? Sambal. Sedap. Ayam masak lemak. Rasa telur sotong. Bel, makan apa hari ni? Gulai ayam, nasi putih, kobis dengan sambal belacan. Menu utama kita, perkasam telur sotong. Kalau nak, boleh dapatkan bibit kuning.
Rasa telur sotong siapa? Pak Saleh food lah. Licin. Ikan mirip. Hari ni kita buat duri ya. Duri kelapa Medang. Banyak chef hari ni. Tukasam telur sotong Pak saya ni. Ini saya ambil yang putih ni. Dia sedap. Merah dah makan tadi sedap juga. Kasam. Pak Saleh. Ni ayam masak lemak. Ulam. Berdua kan makan ulam. Ni boleh. Bawa logo. Bergerak turun dalam suasana yang sedikit rintik.